Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat butter jam yang mudah untuk korang buat. Klasik punya kuih. Paling penting sedap lah. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video. Okay guys, so jom kita buat butter kuih raya butter jam dia. Ni macam ni. Okay, mula-mula kita masukkan butter 250 gram. Masukkan gula icing atau gula pasir yang dah dikisar halus. Kita masuk 1 cawan. Saya ayatkan sebab saya guna gula pasir yang saya blend. So saya takut ada ketulan yang tak hancur or dia ada beku ketul-ketulan tu. So kenalah kita ayatkan macam ni, mengelakkan ada ketulan. Nanti kita dah gaul dengan butter, so nanti gula tu tak ni lah, tak sebati. Okey, so dah kita ayatkan. Dan saya akan masukkan 1 biji telur grade A atau B. Kita ambil kuning telur dia sahaja. Okey. So saya masukkan isi vanila 1 sudu makan. Dan kita kacau. Kita gaulkan dia. Pastikan butter korang ni tak keras. Senang untuk korang nak gaulkan dia. So kita kacau hingga sebati sahaja, tak perlu sampai kembang. Cukup gula, telur semua sebati. Okey, dah sebati, saya masukkan tepung jagung 3 sudu makan. Tepung jagung ni saya baru buka, jadi saya tak ayak lah. Kalau korang takut ada ketulan kat tepung jagung korang, korang boleh ayak. Okey, kita masuk 3 sudu makan. And kita gaulkan dahulu semuanya. Ni pun sama, korang gaul sebatikan saja. Kita sebatikan tepung jagung ni dulu. Okey, dah sebati tepung jagung, kita masukkan tepung gandum. Okey. Gaulkan. Kalau korang takut tepung gandum korang ada ketulan, korang ayak dia, okey. Sebab kita punya dough ni nanti lembut. Saya takut nanti tepung gandum nanti tak ada yang keras, tak larut. Ni saya masukkan capuk penaik, baking powder 1 sudu kecil. Saya ayatkan, dan ni saya masukkan lagi 1 cawan tepung gandum. Baking powder tu 1 kecil je saya ayatkan, saya sebab baking powder saya tu dah lama, saya takut ada ketul. Saya dah lama buka benda tu. Daripada saya buat kuih raya yang sebelum ni saya pakai. So saya takut ada ketulan keras dekat sebut penaik tu. So kita ayatkanlah, mengelakkan ada ketulan. Gitu. Tu fungsi ayak. So ni nampak tak? Tekstur dia lembut. Nampak? Macam cookies. Dia cookies. Nanti kita bakar dia, dia akan kembang. Dan dia akan lepeh lah. Like the cookies. Dia biskut. So saya pakai bunga ni. Ikutlah korang nak tak pakai bunga apa, tak kisah. Untuk cookies biskut butter ni, tak kisah nak pakai bunga corak apa. Selalunya orang pakai corak macam ni dan dia akan buat macam pusingan bunga. Tapi ni saya buat lain. Sebelum ni, tahun lepas saya buat benda ni tapi dia bentuk bunga. Ni kita buat bunga lain sikit lah. Tapi dia tak akan dapat seketul bunga yang kita terap. Sebab dia akan lepeh dan mengembang. Begitu. Tak perlu masuk peti. Korang boleh terapkan dia terus. Saya guna piping. Dough ni saya kacau pakai senduk je. Sebab lembut. Kalau korang pegang, dia akan melekat kat tangan korang. Okay. And kita ikat.
So step ni dah nak siap. Korang bolehlah panaskan oven korang dahulu sebelum korang nak masuk cookies. Saya pakai ni kecil pula bulatan dia ni. Tak boleh nak besar. Okay. Saya piping. Korang tengok saya piping ni. Bila dia bakar nanti dia akan lepih macam cookies lah. So kita tinggikan je. Bunga untuk korang buat acuan ni, korang boleh ikut suka hati korang lah. Tapi korang kena piping macam saya lah. Sebab adun dia lembut. Korang nak buat bulat pun boleh, tak ada masalah. So kita inti dia blueberry, kiwi. Kalau korang suka strawberry je lah korang letak. Ni saya buat warna-warni untuk nampak lebih menarik. Untuk jam ni korang boleh pilih perisa apa yang korang nak. And korang nak letak banyak pun boleh kat atas ni. Saya letak sikit je macam ni. Nanti dibakar dia jadi mengembang sikit. Tapi nak letak banyak boleh je, tak ada masalah, okey? Saya letak sikit je. Dan panaskan oven, dah panas 160 darjah Celsius selama 11 ke 12 minit macam tu je. Sekejap je bakar dia. Ni memang sedap sangat. Kuih butter kita, nampak tak? Dia akan jadi macam ni. Dia lepih macam ni. So, ni saya buat acuan samprit. Sebab saya punya yang permukaan bekas saya ni kecil. Kalau korang tak ada bekas macam saya ni, yang silikon yang boleh bakar dalam oven ni, boleh je bakar letak dekat tray, tak ada masalah. Korang sapu dengan butter tray korang atau kertas minyak, lagi better letak kertas minyak lah. So korang terap je kat situ. So ikut besar mana korang nak terap, macam itulah. Okey. So boleh je, tak ada yang bawah tu. Okay, so ni kita tak sikit je. Sebab benda ni tak besar. Sampritnya kecil je. Kalau korang pakai alas yang saya pakai bawah tu, bila dia tak akan pergi ke sebelah lah. Dia mengembang ikut bulatan tu. Okay. Tapi kalau korang bakar dekat kertas minyak atau tak ada acuan yang bawah tu, tak ada masalah. Dia tak jadi lepih juga. Dia lepih juga. So ni hasilnya dah siap. Masa tengah panas memang dia lembut. Tetapi bila dia dah sejuk, dia mengeras. So kena tunggu dia sejuk baru korang alihkan. Sebab kalau korang alihkan masa dia panas, takut pecah. So ni kita alihkan. Dia dah suam dah ni. Dia dah suam, dia dah keras sikit. Kalau dia dah suam, dia dah keras lah. Boleh je alihkan. Tapi kalau tengah panas-panas tu, korang alihkan, pecah korang punya tu sebab dia masih lembut. Just butter, banyak butter daripada tepung okey ni. Sebab tu nama dia kuih butter. Biskut butter. So ni yang samprit punya dia akan jadi macam ni. So yang bunga yang first yang saya terap tu, dia akan jadi yang sebelah tu. Nampak tak? So ni hasilnya. Sumpah guys, sedap sangat-sangat kuih ni. Macam biskut yang korang beli dekat kedai yang dalam plastik tu, memang sedap sangat. Nak sedap lagi, pakai butter yang premium. Okay guys, selamat berjumpa. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys.